Dalam video ini kita akan pelajari teknik hendak menggunakan styles dalam dokumen baru. Untuk mempraktikkan kemahiran yang diajar dalam video ini, pastikan dokumen memo baru dibuka. Sebelum kita mulakan tugasan, adalah baiknya kita membuka panel Styles menegak untuk memudahkan kerja. Bagi tujuan itu, kita tekan tab Home dan butang anak panel kecil di kumpulan Styles ini. Kemudian kita heretkan panel Styles yang muncul ini ke kiri dan ianya akan secara otomatik memenuhi ruang dokumen secara menegak. Mudah bukan? Buat masa sekarang, anda dapat perhatikan bahawa panel navigation ini kelihatan kosong sahaja. Jika panel navigation tidak muncul dalam skrin anda, tekan tab View dan aktifkan pilihan Navigation Pan ini. Panel navigation ini akan dipenuhi secara otomatik apabila kita lakukan tugasan dalam video ini. Langkah pertama dalam menetapkan style baru pada dokumen anda adalah membuang semua format sedia ada pada teks dokumen. Untuk itu, kita perlu memilih semua teks di dalam dokumen. Kita lakukan ini dengan menekan kunci Ctrl+A di papan kunci. Kita juga boleh klik menu Home di ribbon dan kemudian tekan butang fungsi Select di hujung kanan ribbon Home ini. Selepas itu, klik pada pilihan Select All untuk memilih keseluruhan dokumen. Keseluruhan dokumen anda akan digelapkan menandakan ianya sudah terpilih. Seterusnya, klik butang Clear Formatting di menu Home ini untuk membuang semua format yang telah dikenakan pada dokumen. Formatting pada dokumen dibuang dan semua teks pada dokumen anda dikenakan styles normal sahaja seperti yang dapat anda perhatikan di kumpulan styles ini. Setelah formatting pada dokumen dibuang, kita boleh mula kenakan fungsi style ke atas teks dokumen. Klik dalam dokumen untuk membuang pilihan pada teks. Untuk teks pertama yang akan dikenakan styles, kita pilih tajuk dokumen. Dalam Word, kita boleh menetapkan format berdasarkan jenis teks yang dipilih. Ini bermakna bagi teks yang merupakan tajuk dokumen, kita boleh menetapkan style tajuk atau title. Kita lakukan ini dengan mudah dengan memilih title di panel Styles menegak ini. Jangan lupa, kita juga boleh mengenakan styles dari kumpulan styles di menu Home ini. Seterusnya, pilih tajuk utama di kepala memo dan tetapkan style baginya. Dalam demonstrasi ini, kita akan menetapkan style strong bagi teks tersebut. Style strong menyerupai gaya font bold. Dalam dokumen memo baru ini, kita akan memilih semua tajuk utama di kepala memo. Untuk mempercepatkan proses format, kita boleh memilih semua teks yang hendak dikenakan styles yang sama dengan menekan kunci Ctrl sambil double-klik pada teks tersebut. Setelah semua tajuk-tajuk dipilih, kita akan menetapkan style strong bagi setiap tajuk kepala memo yang dipilih dari panel Styles menegak. Seterusnya, klik di margin kiri ayat ini untuk memilih tajuk perenggan. Dalam demonstrasi ini, kita akan menetapkan style heading pada tajuk perenggan. Styles yang sesuai bagi tajuk utama ialah heading 1. Style heading 1 ditetapkan. Perhatikan bagaimana di panel Navigation Pane, tajuk heading 1 itu muncul secara otomatik. Inilah kesan dari menggunakan styles pada dokumen anda. Pilih tajuk perenggan kedua pula. Bagi tajuk perenggan kedua pula, style yang sesuai adalah heading 2. Perhatikan bagaimana tajuk heading 2 ini muncul secara otomatik di bawah tajuk heading 1 di Navigation Pane. Gerak ke penghujung dokumen. Pilih tajuk perenggan ketiga pula dan tetapkan style yang sesuai baginya. Styles yang sesuai adalah heading 3. Perhatikan bagaimana tajuk heading 3 ini muncul secara automatik di bawah tajuk heading 2 di Navigation Pane.
Klik dalam dokumen untuk membuang pilihan pada teks. Sekarang kita akan menggunakan kemahiran membuat senarai nombor yang dipelajari dalam pelajaran lepas dan ubah 3 perenggan akhir ini ke senarai bernombor. Pilih ketiga, 3 perenggan tersebut. Klik pada drop-down fungsi numbering. Pilih jenis senarai yang diinginkan. Senarai nombor ditetapkan. Senarai nombor anda tidak ada jarak antara perenggan. Untuk menetapkan jarak antara perenggan, anda boleh klik tanda anak panah ini untuk membuka kotak dialog paragraf. Buangkan setting Don't add space between paragraph of the same style untuk menambahkan jarak antara perenggan dalam senarai anda. Namun jika anda tidak inginkan jarak antara perenggan dalam senarai list, anda boleh aktifkan kembali setting ini. Dalam video ini, kita telah mengubah satu dokumen yang tidak dikenakan sebarang styles kepada dokumen dengan kesan styles yang berstruktur. Sekarang, dokumen anda kelihatan lebih kemas dan profesional dan boleh diformat dengan mengambil kesempatan semua fungsi di menu desain yang dipelajari dalam video sebelum ini. Sebagai pelengkap tugasan, tetapkan style strong kepada semua perkataan bahasa Inggeris dalam senarai bernombor anda seperti yang ditunjukkan di sini. Akhir sekali simpan dokumen ini dan hantarkannya kepada pensyarah sebagai tugasan.